Bismillahirrahmanirrahim. Qala nufu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Waqad angkarahu ba'dhum, dan sungguh telah mengingkarkan akannya pendapat oleh sebagian mereka ulama usuluddin wal imamil haramain, dan bagi imam haramain. Baiklah surahnya. Waqad angkara ba'dhum, dan diingkarkan oleh sebagian ba'dhum. Diingkar patah dalam. Maksudnya sungguh mengingkarkan qaulun bi adamil iman mukallid. Kerana likut kepegah ke orang mukallid hanya sah iman. Yang pendapatnya diingkar oleh sebagian oleh para ulama. Kepegah orang taklid matang sah pada iman. Karena ini wahada khilaf, dan bermula ini khilaf itu barang telah mensahihkan pada syarih kabir bagi Imam Haramain. Syarah kabirnya akan bagi Imam Haramain, Ibnu Sanusi. Syarah kabir fikah min kufrihi, daripada kafirnya seseorang. Jadi dalam syarah kabir ialah mendapat sahih. Orang kan kafir juga. Khilaf wahada khilaf masahab min ghairi min kufrihi, daripada kafir, dia kafir juga. Wada'al ijma', dan mendakwa oleh ijma' alaihi di atasnya. Waqad amilta, dan sungguh engkau telah mengetahui akan barang bermula adalah itu pendapat yang muktamad. Ialah pendapat yang muktamad juga. Ada orang taklid nyoh anggap sebagai orang beriman. Nampak kan? Ialah pendapat yang muktamad. Jadi dalam ilmu tauhid nyoh haji ikut gop ni. Guna dalil draw ni. Guna dalil akli dan nakli. Min tilkal aqwal, daripada demikian segala pendapat. Wa'lam, ketahui ilmu. Anal khilaf pada mukallid, pada kafirnya si mukallid, dan tiada kafirnya mukallid. Innama hasanya bermula dia itu sabit dengan nisbah bagi keselamatan, dan tiada yang selamat pada akhirat. Makna hana selamat iman bagi si mukallid nya adalah genisbahkan bagi roh akhirat tengah. Pun nak tambang syurga aje, pun nak tambang neraka, pun nak selamat aje, pun hana selamat. Adakah gesiksa ile? Apakah gesiksa ile? Karenakah keikut-ikutan pada taklid mukallid? Sedangkankah wajibkan nazar? Tengok inan ilak je. Kah? Jadi nyen bagi akhirat, tengok nyen nak khilaf inan. Li'annahu, kerana sesungguhnya si mukallid dalam dunia la ilan, itu tak dikatakan ia dengan sesungguhnya si mukallid beramal ia perbuatan si kafir. Nyalah orang si mukallid kerana kun pada dia tak berlawan Islam. Baik tengok Nur Fandi, pun orang dia tengok letak apa. Tak. Benar usaha, lu halang ulum halang usaha Fandian. Itu buat orang nak, buat orang. Nupoh orang negeri leh. Benar usaha je. Baik dah berkah tapi. Nyo dorong kurang berkat dia lagi yo. Lu gram ku urun tengok bah. Benar usaha, baik halang usaha. Tak. Ibarat yo. Negara Fandi dia tengok dua tu. Dalam dunia, dia hanya pernah sebagai orang kafir, bukan pernah sebagai orang beriman. Orang akhirat tengok, ke nak selamat, hana selamat. Kah? Macam nama dia tu macam tak taklid buat orang Islam, enggak orang Islam. Tapi yang orang orang Tuhan, lele tunggu aku tengok apa Tuhan nak kakak enggak orang Islam. Balakan dapat pemilu muamalatan, ia akan perbuatan orang Islam. Ya kah? Fiha sabit pada intifa'ah. Hana khilaf ulama. Qala Asyawi, berkatalah oleh Nuku Asyawi, dan bermula ini khilaf alladhi pada mukallid dengan sebaliknya khilaf alladhi pada Mu'tazilah. Ada memang Mu'tazilah kebaik pegah pada sungguhnya mereka Mu'tazilah kufar itu menjadi orang kafir. Pada Mu'tazilah pegah orang kafir adapun orang mukmin ialah bermaksiat dosa. Maka sesungguhnya dengan nazar bagi hal dunia, maksudnya ahlinya itu berlakulah dan mereka akan hukum kafir pada dunia. Adapun pada akhirat, maka tidak khilaf bahwasanya mereka itu mukhaliduna, yang bertaklid oleh mereka dalam neraka dan ta'amul. Jadi menyobak Mu'tazilah khilaf si ayat pegah menyolang dunianya orang taklid nyanjak kafir ti pegah. Tetapi
antara Mu'tazilah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah dalamnya sepakat bahawa orang akhirat sehingga nyan diragukan keselamatan iman. Makanya pada ta'amul ni. Pada fikir-fikir antara khilaf Mu'tazilah dengan khilaf Ahli Sunnah wal Jamaah. Patah khilaf ino kan dalam dunia. Punya dalam dunia bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, urang taklid nyan dianggap urang beriman. Orang akhirat sehingga inan ke yang diragukan pun keselamatan iman dengan selamat iman. Lang dunia gangan urang Islam. Bagi awak Mu'tazilah, urang taklidnya lam dunianya dangan urang kafir. Hanasah iman ke mikir kok gop. Urang akhirat tengok sepakat antara Mu'tazilah dengan urang Islam. Punya kan dah pegah tak fonis juga tamu neraka lagi nonyo. Maka hendak khilaf maksud mereka lah urang taklid sebut dalam neraka. Urang taklid tengok tamu neraka. Ini hendak khilaf antara Mu'tazilah dengan bukan Mu'tazilah. Kabar lah. Wali Imamil Haramain dan sabit bagi Imam Haramain fi Syamili dan kitab Syamil taksimil mukallafina. Membagi ia orang mukallaf ila arba'ati taqsamin kepada 4 pembagian. Ya benar. Jadi Imam Haramain ge bagi urang mukallaf na apa pembagian. Udah dalam le ba Imam Haramain. Kata haram no. Kobek kainan. Beladin dia kan bagi Imam Haramain. Faman Aisyah ba'da bulughi zamanan yasi'uhu lin-nadhri fi wa nadhara lam yakhtalif fi sihatil imani. Permulaan pertama itu siman. Maka bermula siman yang hidupnya Yaman sesudah balik, masa balik nak udip kian. Zamanan akan satu waktu yasi'uha yang muat. Ia Yaman akan ya waktu, yang muat ia waktu akan Yaman. Zamir aid di dalam kembali kepada zaman, sedangkan hadamir kembali kepada siman. Ini mana buah dalam? Damir mustatir pada bagi zaman kan, betul barit bagi siman yang asya. Lin nadri bagi memikirkan, bagi meninjau daripada dalil putra kunadar. Iban kunadar. Nadar adalah meninjaukan bagi dalil. Kiban definisi dalam dek? Yang kunadar. Hargatul nafsi anil makulah dah. Guna? Ini fikir. Fikir dengan ninja beda kan? Nah, perbedaan apa? Ini fikir, mungkin silapih. Ini nadar. Kan silapih, 2 lapih. Dia fikir lah, bak fikirnya. Apa? Ya. Fihi padanya waktu. Wa nadara. Dan menadar ia, memikirkan ia pada dalil. Lam yakhtalif nisya tidak ikhtilaflah para ulama. Baik daripada ba'dhum muno. Ada kalangan imam-imam madhab dalam fiqah atau tauhid pada fi sihatil imani pada sah imannya seseorang. Udang pertama kan udip dia balik ke nam timai udip lah sawah damun yang lat untuk ngemberno ataupun dia cari nazar masalah dalil. Umur balik kuat belah tahun 6 bulan. Kuat belah tahun 6 bulan ka balik serung. Itu itamang belah tahun 6 bulan surah. Lang surahnya yang gebi watel Allah udip ke surahnya. Watel udip surahnya ka gejak abut, ka penuh, ka gemurno masalah ilmu tauhid. Kalimat tauhid bak nazar. Makna nazar kiban. Gebeke bak dalil. Gebeke bak dalil masalah ilmu tauhid. Contoh menuju yang pas surah. Umur 12 tahun pada tamat tadi, 12. Wablah. Leh tahun dah mau daya. Kau kalau balik, patri kono terus tengok bak daya tengok. Kita apa buat orang kata? Buat. Tafsir khalaq apa namanya? Akidah Islamnya. Akidah Islamiyah. Kan akidah Islamiyah kenapa noinan? Ma wajabah wahiyah kena jauh-jauh mudumah. Kaibut lain banyak. Kan nak buat dalil linan. Nak dalil dalam kitab man. Ana. Pokoknya nak kata orang keman.
Dan kerana dalil inan terbukti na Allah Allahu ladzi khalaqas na ayat inan. Kaji dia pai-pai ji. Ayat ibu kam tatun mautun belah dua. Juga di afai-afaian. Namun jika dalam dinazar pada dalil, hanai fikir pada dalilnya. Dalil kan inan ada afai. Ada afai, kan ada dinazar. Ada fikir kero kan dalil no. Ko afai na bungkup dalam dalilnya. Hanai nazar. Nak kibah hukum ji ke begah. Nyan hana khilaf para ulama sah iman. Keempat, sah iman. Hamnya lagi itu hang tu nazar dapat dalil no. Dia tak nak nazar dapat dalil, baru buat kita lawam bah. Gelas ni buat dah. Gelas sah. Gelas sah. Tapi kalau neo. Gelas sah. Nyan, bak gelas sah SMA ke inan baru kau wajib nazar. Nyan baru pakai nazar neo. Masa gelam nyan mati tu. Gelas sah SMA umur pada 16. Maka balik guna pada 2 tahun ke balik. Dipending oh. Dipending yang kendaman yang sing uha. Ni tabu benar kita akan tamat. Ya. Tapi dalam nazar yang kita hukum ji yana. Yang dalam halnya ya, pegah sah iman. Karena tengok ta'alum ke bertahap bila. Ya, nampak kan? Jadi serara ulun kau udip ke kau umur balik. Surah kau lewat umur balik. Lang surah umur balik yang lewat hana gunakan wate gayan untuk gunazar pada dalil yang matang nak khilaf ulama. Bila hana gunazar. Bila nak gunazar meno yang hana khilaf ulama sah iman. 4. Nyo kan buat dengan pegah apa ni wajib nazar pada dalil tersebut. Apa? Akhirnya gua baca orang pendapat kau. Kata boleh. Wa ilam yanzur, dan jika tidak menadar ia hendak tinjau-tinjau betul pada dalil lam yahtalif, niscaya tidak bersalahanlah para ulama fi adami siatil imani pada tiada sah iman. Hendak fikir yang surah ka lewat masa balik, hendak abud hendak fikir pada dalil yang kebelah para ulama sepakat hendak sah iman dia. Kata apa? Wa man aisha ba'dahu zamanan la yasihu nadru. Dan bermulasiman yang hidup ia sesudahnya zaman balik, akan satu zaman la yasiha yang tiada muat ianya zaman akan nyaman an-nadhur kepada kedua oleh memikirkan wasyaglu dan berbimbang zalika demikian zamani yasiri zaman yang sedikit bima dengan barang yuqaddiru yang dikuasakan alaihi atasnya fihi pada nazar pada zaman min ba'dhin nadhari daripada sebagian nazar lam yahtalif niscaya tidak bersalahanlah para mereka ulama fi sihatin imani pada sah imannya. Lebih wa'in dan jika a'rada berpaling ia an isti'mali fikrihi daripada memikirkan daripada menggunakan fikirannya fima pada barang yasi'uha yang muat ianya barang zalika zamani ya zalika zamanu yasiru oleh demikian zaman yang sedikit bima yaqdiru alaihi dengan barang yang dikuasakan yang alaihi di atasnya orang fihi padanya manzur fih padanya adakala padanya iman adapun akidah min nadhari daripada nazar fa fi maka sabit sihatil imani pada sahnya iman kaulani itu dua pendapat ya nyan katabohnya wa man aisha ba'dah dan bermulasiman yang hidup ia sesudahnya terbalik udik gayan ke alih masa balik meno 12 tahun 6 bulan ke 15 tahun lah dengan tahun Masehi dengan tahun Hijriah 12 tahun 6 bulan gayan ka udik ke dia balik akan sabah zaman tersebut adalah lot untuk genazar sip wate untuk berfikir dua bermati ke dan berbimbanglah demikian zaman yang sedikit dengan barang yang kuasa di atasnya. Nak berfikir taknya, tapi berbimbang silam kan dengan barang yang projek dekian dan ke barang projek dekian. Daripada sebagian nazar. Si tengok nazar yang berfikir kan. Lam yahtalif niscaya hana bersalalah ulama pada sah iman. Pertama maksud ji hana bersalahan pada ulama pada sah iman. Ni lengan berarti iman kan sah.
lam yahtalif, tidak bersalahanlah fi sihatil iman pada sah iman. Contoh mana? 16 tahun, 16 tahun. 12 tahun 6 bulan. Sehingga kata mong kan surah kabalek ke. Nak apa mestiat? Nak nazar mestiat. Boh mati, kiba hukum ni sah iman oleh para ulama. Hana khilaf. Kata wa in arada, dan jika berpaling ia 12 tahun 6 bulan surah tengok hana gunakan watai kan kata mong sabalik. Dan jika berpaling ia daripada memikirkan pemikirannya fima pada barang, itu pada memikirkan akidah, yasi'uhu yang muan ianya waktu akan nyaman zalikal zaman oleh demikian zaman yang sedikit, bima dengan barang yukadiru yang dikuasakan alaihi di atas nyaman fihi pada barang, daripada apa teman min nadarin daripada memikirkan fa fi sihati imani, maka sabit pada sah iman kaulani itu dua pendapat. Dan yang kelih urangnya kau udik masabalik ke atau udik masabalik pada watai surahnya sedikit ke watai hana gunakan gen bak ge cari dalil bak ge tuntut nazar pada dalil memati gitu nyo na ada apa pendapat para ulama. Keempat, hari ini oleh matan bima yukadiru dengan barang yang kuasa ia hana ge tuntut madu musim no nyo kan kemudian 12 tahun 6 bulan dengan kita mong surau ora balik ke. Dan sanggup baru gemerono masalah definisi wajib tauhid sebagainya genadarkan bak dalil. Ada kala berupa sifat wujud. Baru inang genadar dalil lagi kan. Boh mati Nabi Allah Taala yang hana khilaf para ulama. Jid hana khilaf para ulama pada iman. Tapi hotel masa balik hana genadar yang lepun surau. Yang nak khilaf, yang hana khilaf ulama juga yang hana selamat iman. Ka. Alanya yang kelih kabalik surau aku. Tapi nak gunakan watai kan beok nak gunakan watai untuk genadar dalil. Yang juga yang enggak sebagai ulama beriman. Nyo oleh tema masa balik surau hana gunakan ulai geng bacut padanya. Ya? Hana gunakan inilah kaulani dua pendapat. Wal asahu dan bermula pendapat asah adamu sihati itu tiadalah sah iman. Pendapat kuat hana sah iman. Dah. Qultu aku berkata ke nunggu syarih. Wala'alla tamani faedahnya wala'alla dan moga-moga hadza taksimu bermula ini pembagian inama hasanya bermula dia fiman disabit pada siman la jazama indahu yang tidak jazam di sisi yaman biqaidil iman dengan akidah iman aslan pada asal-asal kejadian ataupun pada asal-asal ya munah. Bagi urang kabalik saya surah dan kabalik hana nazar yang kena dua buah khilaf. Yang pertama adalah hana sah iman, kedua sah iman. Maka kelain aku semoga-moga bak pembagian kelain saya ke pegah hana sah iman bak so bak urang hana sama sekali tauhid lah muka pun. Tu nak dia bang. Banceh bak mak ke hana ga abut sama ke pun kan hana dalil mubi'uk lom lam dada ke. Inan ke pegah hana sah iman. Islam kan. Boleh bamak Islam. Tapi kan hana dalil yang beok. Fiman la jazama indahu. Hana lom lah gu jazam. Hana ge yakin lom lah hati ge hana ge dalil lah hati ge dengan akidah iman pada asal. Mubeok tan lom akidah lang dada ge. Bak urut tersebut ke pegah yang hana sah iman dan ditakutkan matir kafir. Nampak kan? Bangsa lagi dayo na iman ubud kot na asai na iman. Maka orang jamun hayat hak pono anu nu. Ate ke merati ke pono anu dalam ke pegah lom Allah Taala pasina pun sun kan. Masa Aceh sering dah dengar hotel mupok bom mupok yang madu muka kategori Tuhan. Yang terkira tak dir Tuhan. Ubud kot ke pono dayo. Yang mestilah sah iman. Jadi kesimpulan dalam hal lagi pegah le abu-abu dayo je. Dan termasuk lagi kepada Abu Tumin Allah maghfir lahu. Urang kada faham satul mautun. Kalang ke ibu akidah Islamiyah yang pada asal karena fondasinya iman. Man kasib iknan han. Kasib iknan. Kasib iknan pada tamah. Maka kita mau buat abu termasuk kepada Abi biduk juga lagi kan. Dan mereka mau buat abu dia yang bengong. Pegah le abu dan surah dalam hal ini.
Setiap ada urung mayak cek-ceknya ataupun urung yang kagabut daripada lagi kita akidah Islamiyah yang you anggaplah kasah iman. Kerana pondasi basah iman. Namun hasil enan ke berah. Bupayah minta dalil lam wajib nadar. Ya, wajib nadar ke berah. Wajib tertinjaukan kepada dalil tersebut. Bukti nak Allah, dalil nakli Allah ladzi khalaqas. Dalil akli tabi dengan ilmu akal butuh kenan je ke berah. Ya, munan. Yang mereka terus kenan je hanakilah para ulama sah iman. Orang yang datang mana putih nak Allah, na apa bukti nak Allah, na makhluk ke berah. Na makhluk nyalah matang kepada dalil ijmali. Dan akli. Sedangkan yang nakli hana nyo nak khilaf para ulama alam. Nak pegah hana sah iman, nak pegah sah iman. Namun yang kuat adalah lagi kultu muno sah iman. Nyo sama sekali hana dalil kian. Sama sekali hana dalil kepatih na Allah Taala. Tapi sama sekali hana dalil nyan ina kepegah ditakutkan hana sah iman. Nampak lah? Ada empat. Yang perbedaan je. Yang pihak ka. Wahwa dan bermula dia firman disebut pada siman la jadama jadam jadam yang indahu di siyaman dengan akidah iman aslan berasal. Walau bitaklidin sekalipun dengan taklid. Maka pun tanggian masalah tauhid hana gedep tepu kan. Walaupun dengan taklid. Mam yang dengan taklid tau yang bertang kena khilaf ulama. Berinfo kah? Tadi, wadhaba gairu jamhur. Dan telah berpendapat oleh selain jumhur. Ila kepada bahawa anna nadhara kepada bahawa nazar laisa bi syartin itu tiadalah yang nazar itu sabit dengan syarat fi sihatil iman pada sah iman. Kepegah selain jumhur nazar kon syarat pada sah iman. Tinjau kepada dalil kepegah kon syarat bagi sah iman. Nyatokun gairu jumhur. Bahkan walaysa biwajibin, bahkan tiadalah ianya nazar itu dengan wajib aslan pada asal. Jadi memangnya pada asalkah nak wajib ke bukan? Ya. Wa innama dan hanya saya huwa bermula dengan nazar min syurutil kamali fakat. Itu sabit daripada syarat kesempurnaan iman saya saja. Jadi tinjau pada dalil ke pegah kan menjadi syarat daripada sah iman tapi untuk menyempurnakan iman. Yang ke pegah. Yang bahkan kepada oleh jumhur. Oleh selain jumhur kepada. Kan? Ayat 4 ini nak khilaf. Waqat ikhtara dan sungguh telah memilih hadal qauli akan ini pendapat Syekhu oleh Syekh Kepai Al-Arif Billah Al-Wali Ibnu Abi Jamrah oleh Abi Jamrah wal Imamu Qushairi dan Imam Qushairi wal Qadhi Abu Walid bin Rusdi wal Imamu Abu Hamid Al-Ghazali. Putra orang pilih wa jama'atun dan oleh satu kelompok. Ya lagi. Kah. Mankiban sid halnya letak khilaf oleh para ulama. Wal haqu dan bermula yang benar. Alladhi itu alladhi yang juksid. Adapun wal haqu dan bermula yang benar alladhi rasifut juga kepada al haqu juksid. Ya dulu jumlah jelah ke ait dan silat. Ya dulu alaihi yang menunjuki di atasnya al-kitabu kepada oleh kitab wa sunnah wujubun nadhiri itu wajib nadhar. Kah. Wujubun nadhiri itu wajib nadhar sahih yang sahih. Tas yang pendapat kuat. Yang apa ni? Dalam halnya para musannih ke pulih raw ju. Woi ba Al-Quran dengan hadis Nabi tu. Berapa? Jadi behana yang fikirnya wajib kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam halnya keberah le tungku pengarang pilih hidra pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mengatakan wajib nazar yang sahih. Wajib fikir pada nazar yang benar. Pak dalil aku bukan surah Ibrahim. Ini dah hikayah mentang tadi. Surah Ibrahim dan dah hikayah mentang. Maka Pak Soran bi Allah Nabi Ibrahim gejak bal laut. Kalian tambah bangkit. Asal laut dan perah asal laut nak perah angkat pawai. Kalau tu ijak dicim ipa ida ngenan ico muno. Ico tengah murwa ipa jo itu lilang iya. Tengah kok cek ya pa jo bangkit re muno itu lilang iya. Ijak urung mupukat. Jadi kok cek muno wa kena uli ipu blo ho medan pilih urung medan.
Pura Medan mana kena awak enan awak Malaya ajak Medan. Dua je kedek itu di Malaya. Di Malaya itu kata ulang Nabi Ibrahim. Kita Allah Taala. Ya Allah. Nabi Harun ya Allah dia bangkit urung madum. Nyo Nabi Allah. Bangkit pancaran dia bangkit. Empat dia Arab ipajuh ungkut. Leleng kau cek. Ejak ipu belah orang Medan. Di Medan di belah lewat Malaya. Itu pai Malaya. Kemudian dia Allah bangkit tengok. Oh Ibrahim kata ragu kelong. Kau ragu kelong ni Allah. Ini adalah untuk kemantapan jiwa lo yang Allah ku nazar ya Allah pada kudrah iradah ro ni Allah. Kalian Nabi Ibrahim. Om lagi kan, cok Ibrahim tujuh boh dicem. Cok tujuh boh dicem termasuk berapati pegang dalam gi kokoh tu. Ambil kau ulai mendak apa? Bet tetek ulai. Ulai hang bi tetek. Ulai je macam bulat-bulat geo. Cok tetek madum. Lawak. Ya puduk pada jubah bukit. Ya puduk pada jubah bukit. Kun Allah Taala. Kun pakai pa ulai pun. Ipa ulai idang ulai. Ada idang ulai siapa-siapa tujuh boh ulai. Ipa yang ada tetek mana? Ipa turuk kembali Nabi Allah Taala. Alahnya kan Allah yang kemudian wahai Ibrahim tengok long pu udip urang dia bangkit. Patah tengok tengok bak tolong sulbi. Maka ulai di mana isyarat pada lagi isyarat pada tolong sulbi. Pak tolong sulbi yang geruk le Allah Taala madum tengok. Kah putra ada cak dalil yang kenyan Nabi adalah genadar. Pada dalil tak ada yang Tuhan yang tabah. Pada ubit-ubit Nabi Ibrahim. Ya agak Allah bukan patung. Ya Nabi Ibrahim enggak tetap Tuhan. Ada ubulun hadza rabbi apakah ini Tuhan? Yakun. Oleh Nabi Ibrahim sengah tibik belun malam tengah kailuk. Kau nya kan Tuhan. Masa Tuhan tiga geluk. Tiga hana. Di dalam daurah tengah hadzal akbar. Yang lebih raya alam enggak? Hadza rabbi apakah ini Tuhan? Yang lebih raya alam berapa kelama? Punya Tuhan? Yakun. Ada tepuk kailuk ada kan masa Tuhan geluk lagi tibik Tuhan. Maka Nabi Ibrahim untuk mengatakan dengan genazar pada dalil. Jangan keyakin bahawa Allah Ta'ala Tuhan kan bulian kan sebagainya mana. Inilah menunjukkan kepada wajibnya nazar yang sahih dalam Al-Quran. Dum Nabi Ibrahim kepekir bak dalil. Tentang dalil adanya Allah Ta'ala. Dalil pun bukan Nabi Ibrahim. Dalil akli. Juga kena akalkan kan. Nasuh berapa ke. Mana setelah wajib dan nazar pada dalil. Ya, benar. Gambar lah. Gambar yang kena Al-Quran dan hadis. Ma'a beserta taraddudin ada khilaf. Fi kaunihi pada keadaannya nazar. Syartan itu syarat fi sihatil iman. Pada sah iman. Yang nak khilaf pat sagai. Pada apakah nazar itu menjadi syarat untuk sah iman? Awalan pada awal. Katakan. Dan kaidah nak khilaf benar. Jadi mana taradudlah khilaf benar. Kabat. Ma'a beserta taradud. Ragu-ragu. Dan kala ada khilaf. Fi kauni pada keadaannya nazar syartan. Itu menjadi syarat pada sah iman. Awalan pada yang pertama. Pukul yang juga syarat. Adapun kalau juga syarat nazarian. Kabat. Bihana sah iman benar. Intifak. Kun diunuh oleh dengku. Warajihu dan bermula pendapat yang kuat annahu basungguhnya nazar syartun fi sihatihi itu menjadi syarat pada sahnya iman. Yang berapa kuat? Nazarnya adalah menjadi syarat. Ya, gambar mandi. Gambar putra gambar ron. Ha? Weh. Putra nazarian. Yang kita tengok ni, putra nazarian. Putra mana nazar? Nah, ni kita tengok ni. Ni hana depu rono. Dan rono hana golong kepada si surah Buklam ni. Pakot wajib nazar pak rono karena ini idrak. Cuma hana ni idrak kan tengok tu. Ya, benar. Ni pas ni idrak. Kah? Wakat nazar dan sungguh menisbatkan azam menisbatkan dalam yuk asyara bizalik mensyarakat demikian kepada lain pendapat lain pendapat dengan bahawa nazar dia adalah syarat pada sahnya iman ialah pendapat lain kan bahkan yang menjadi syarat seperti barang kamalan yang sempurna. Belajar yuk Ibnu Arabi dan sungguh menisbahkan Ibnu Arabi oleh Ibnu Arabi al-Qaula akan pendapat
Dengan sesungguhnya Ta'ala Allah Ta'ala yu'lamu itu dapat diketahui, ditaklidi dengan taklid. Adakala makna yu'lamu lah yakini, dijazami. Ila mubtadi'ah kepada pelaku si mubtadi'ah. Jadi mubtadi' adalah pelaku bid'ah, kepada pelaku si bid'ah. Ngepegah oleh Ibnu Arabi, orang ngepegah yang sanggup tepu Allah Ta'ala memada dengan taklid, ni adalah anggap orang pebuk bid'ah. Memada taklid macam Allah Ta'ala dah turilah dengan taklid ikut gop. Jelah orang pebuk bid'ah. Kerana hana negeri lagi ana. Hana niu. Hana negeri wajib dengan berwajib minta dah dalil. Bahkan nago jariah. Jariah berdamang Islam. Ijak Nabi, ya Allah, Allah. Di mana Allah Ta'ala, ke Nabi, hawa fokus sama. Allah Ta'ala di langit ke pegang. Mana lagi ke Allah keduinan. Maka jariah menuh ada yang lain. Oh juji. Baru damang Islam. Apa hadisnya? Jariah budak damang Islam je. Tak pegang. Nabi patah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mawjudun bila makan. Wasama bila uzunin. Orang-orang bila sampai habis dia surah. Dia man budak dalam Islam tu. Payah tak dalil go Nabi kau oil le. Cukup orang Islam aku tak dalil le. Jadi nyala ta'arud ilmi hadis. Maka baik pegang Wahabi ni Allah Taala langit. Yang payah punya penjelasan ukur dah pegang. Kah, guna ilmu. Yalah pelaku daripada pelaku si mubtadi'. Nyala pendapat yang lemah. Ibnu Arabi ni bagi dua. Udahlah dia dah pegang Ibnu Arabi dah. Ibnu Arabi ni dua. I'lam ketahui ilmu anal Ibnu Arabi sesungguhnya Ibnu Arabi isnani tu dua. Dah dua buah Ibnu Arabi. Dan tiada daripada keduanya adalah Andalusi, orang Andalusia, Persia. Yang pertama lah alladzi yang dikatakan orang padanya itu khazanah ilmu. Yang pertama lah Ibnu Arabi gudang ilmu. Kutubul Maghrib dan adalah yang kutub yang dari Maghrib Maroko. Wa huwa Imam Ibnu Bakar bin Arabi. Al-Faqih yang paling fikah kan. Yang pemilik kitab adalah Aridah dan tafsir. Dan kedua adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Yang pertama adalah Abu Bakar bin Arabi dan kedua adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Sama dengan iaitu adalah ulama Sufiyah yang pemilik kitab ialah Futuhul Makkiyah. Jadi kitab Futuhul Makkiyah dikarang oleh Ibnu Arabi. Dan sungguh perbezaan antara keduanya, fayuqalu maka dikatakan orang fil awali pada yang pertama iaitu pemilik fiqh Ibnu Arabi dengan al. Apabila bergerak dengan alif lam adalah yang Ibnu Arabi yang pertama. Wa fi tsani dan pada kedua adalah Ibnu Arabi dengan tanpa al. Dengan tanpa al wa kana al-walu dan adalah Ibnu Arabi yang na al yang pertama muno adalah muhasiran itu sebuah zaman bagi Ibnu Rusdi. Sepakat bawahnya Ibnu Rusdi adalah arada mendatangkan di atasnya kan satu kitab pada mensyarahkan dia tu Atabiyah pada fiqh. Jadi nak khilaf. Ibnu Arabi nak pakai dengan alif lam berarti adalah kepada Ibnu Arabi yang dikenalkan dengan khazinah ilmu. Sedangkan kedua kepada nak pakai alif lam, ya wakilah. Berarti nama kepada Ibnu Arabi yang sufiah. Ini antara perbezaan antara Ibnu Arabi yang sufi dan Ibnu Arabi yang fiqh. Apa? Baik nak so, ni lah ala sahabat mo. Hari kendi ke so nya. Saya Ibnu Arabi yang sufiah. Mana lelam gua nunggu? Ya wakil Ayub no, Wakilah kan? Ya benar. Muka ulai le. Wa nasahu dan telah mengenas akannya Ibnu Arabi akannya pendapat fi kitabihil mutawassiti pada kitabnya yang mutawasit. Fi itikadi pada itikad. Kabeh ya? Ni nama pada itikad. Yang kalau disyarahkan oleh Ibnu Arabi pihak dalam kitab itikad. Ya, okay. Oh kon. Adik Ibnu Arabi yatim menulah Ibnu Arabi fiqh kan sufiyah. Wa fi kitabil mutawassiti li Ibnu Arabi al-fiqhi. Salasun dengan level kitab ni. Pada fan kalam yang kitab al-kabir, kitab saghir dan kitab mutawassit. Dalam ilmu kalangan level kitab tu. Iaitu kitab al-kabir,
Kitab Saghir dan kitab Mutawassir. Benar. Kesimpulan, wajib nazar pada dalil. Kan wajib minta dalil. Dalil jika wajib. Nazar pada dalil tersebut adalah hukum jika wajib. Gunakan akal fikir pada dalil. Etna wajib kadar let sabah wate mentang bak nazar minta dalilnya. Benar. Dalam hal ini urang nak bagi put ke pergale Ibnu Arabi. Apa tahu benda Imam Haramain. Pertama kan udip kan tentang masa balik nawate musuro. Tentang surah atau surahnya kan kagak minta ilmi masalah ilmu tauhid nazar pada dalil. Yang hanakilah para ulama saiman. Kedua, kabalik kan. Namun bak orang kan gemita ilmu pina berimbangan pina. Yang kibang bega yang juga hanakilah pada saiman. Tu leh hana genadar sama sekali kan. Hana genadar pada ilmu tauhid. Yang terbatin kan ada beberapa pendapat. Pendapat ke anak saiman nak begah anak saiman. Namun kepegah kultu lungkun kepegah le syarah hana sah iman inan maksudnya saiman so urang pada sama sekali pun kan golem na iman sama sekali. Pun kan golem na iman kan. Golem na dalil sama sekali masalah ilmu tauhid. Golem na iman muka pun begayan. Inan kepegah yang hana sah iman. Ni dalam dunia urangnya nganggap sebagai urang iman bak orang akhirat tengok yang home. Tapi sepakat antara sunnah wal jamaah adalah yang kepegah kan urang tamang neraka. Hana orang selamat iman. Wala urang tamang neraka. Namun urang tamang neraka ada dua versi. Nah, pertama adalah hana selamat iman, kedua tamang neraka agar bermaksiat. Dan maksiat ini agar meninggalkan nazar. Jadi dia boleh menolak la yakhtalifu finnar, tidak bersalahanlah mereka Mu'tazilah antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam neraka pada bermaksiat meninggalkan nazar pada dalil. Ni hana dabut sama sekali, tiada dalam dosa ada. Ni kena dabut tapi hana ternazar pada dalil tersebut. Ya, tanggup ternadarkan kepada dalil. Apa dia? Wallahu a'lam bissawab.